Assalamualaikum. Ni Mak nak tunjuk cara buat inti kelapa lagi sekali ya. Pasal nak buat kuih pau kan. Ini inti ya. Ni setengah cawan ya air. Bernisan ni agak-agak lah. Agak-agak dia manis ya. Bernisan ni kurang manis. Boleh lebih sikit pun tak apa. Mak tak pakai gula putih ya. Mak pakai gula nissan saja. Ni Mak nak buat pau goreng ya. Tapi ni Mak nak biar dia punya maripan dulu ya. Pakai sesudu maripan dia. Okey. Tengah air suam ya. Mak bergula 2 sudu ni ya. 2 sudu ni ya. Lepas tu Mak bersusu sikit. Susu pun 2 sudu ya. Susu 2 sudu. Biar dia kembang dulu ya. Ni Mak nak tapis ya. Dia punya gula merah ni kan. Berkelapa ya. Tengok berkelapa lah. Kelapa dia tadi 1 biji. Masak sampai kering ya. Ni Mak buat tepung puluk 1 sudu ya. Untuk pekatkan kuah ni dan lembutkan apa ni dia punya kelapa ni kan. Tu pakai guna tepung puluk tu. Dah siap. Ni Mak nak bancuh tepung ya. Mak pakai tepung gandum untuk pau goreng kan. Tepung gandum ya. Mak pakai 2 cawan je tepung gandum ni. Cawan ya. Ni dah naik ya macam ni ya. Dia punya ni. Mak pakai tangan ya. Rasa susah lah bukan ni. Uli yang jadi doh ya. Dah jadi doh kan. Kena kerat ni sekejap lah. Dan setengah jam kau tengok lah. Dia dah naik kan. Kita buat lah. Ni Mak berminyak sikit ya. Biar dia licin. Dia punya doh tu kan. Sikit je. Okey. Ni diamkan dia ya. Ni Mak dah start buat ya. Ni dah start goreng ya. Pau dia tu. Ya, tunggu sampai dia garing ya. Sekali balik ya. Dia dah merah tu balik je lah. Ni Mak nak angkat lah ya. Pasal dah masak kan. Siap dah. Ni lah kejadian dia pau goreng ya. Inti kelapa. Lembut sangat. Mantap.